saya ditidurkan saya mengalami saraf, masalah saraf. Okey, kalau apa yang saya tahu, contoh macam glaukoma, katarak apa semua ni, dia mungkin dia boleh contoh kalau ada katarak kita boleh kupik kan, kita boleh kupik. Tapi saraf kita ni dia orang kata dia akan benda tu halus, dia tersembunyi di belakang kita punya belakang, kita cakap otak lah. Benda tu akan tersembunyi. So benda tu halus yang dalam, memang nak cari benda tu. Kadang-kadang doktor akan, kalau dia check, dia akan titiskan satu cair untuk bagi saraf dalam tu kembang untuk dia tengok. Itu pun memang dia tak boleh nak stress. Saya pernah buat MRI beberapa kali untuk mata. Dia akan scan brain apa semua, tapi tak boleh, tak dapat. Okay, so saya dalam lebih kurang sebulan lah, dalam 3 minggu pertama tu saya dah boleh nampak, tapi nampak dia bukan nampak yang macam jelas, apa yang tuan-tuan perempuan nampak. Tapi saya boleh baca. Saya pun kejut, kenapa sebelum ni saya langsung tak boleh nampak. Itu persoalan. So sekarang ni alhamdulillah, kalau nak tengok beza, memang banyak ketara lah. Banyak ketara yang kita boleh nampak. Even baru-baru ni saya pergi hospital beberapa bulan lepas, dia orang kata dah semakin okey. Dia check kan, ada yang dekat dinding ada tulisan semua tu. Cuba yang paling kecil je ada yang saya masih belum dapat ni. Tapi kalau ni saya boleh tengok.